Je dia orang. Sekejap polis. Kita kali ni Apa? beberapa hari ni. Pegang. Konya. So today we are at Kota Baru. Baru gila malam. Let's go guys. So misi kita pagi ni, kita nak pergi pasar Siti Khadijah. Kita ada misi, tapi korang boleh tengok video penuh dekat semua social media aku yang lain. Aku belanja korang on board ke pasar Siti Khadijah. Okay, tadi aku dah review CF motor. So kita tambah sikit lah macam mana pula motor ni dalam keadaan pound. Macam mana nak handle dia sebab dia 450 cc. Okay, let's go. Amin. Kosong, jalan kosong. Terus 700 meter belok kanan. Sebenarnya homestay aku ni dia landai pantai. Gila. Ini belok kanan. Nani? Jom. 700 meter belok kiri. Nak potong ke tak bang? Oi. 200 meter belok kiri. Lepas ni kita belok kiri Oh, ada kereta kau. Kejap aku. Okey, jom. Sekejap tak nampak tu. Ada bulatan. Aku tak nampak. So inilah dia CF Motor 450 SR. So sekarang aku kat Kelantan. Aku nak review CF Motor ni yang menjadi peneman aku daripada KL ke Kelantan. Lebih kurang 400 lebih kilometer. CF Motor ni jenis enjin dia adalah parallel twin DOHC liquid cool. Enjin dia bersesaran 449.3 cc dan dia mempunyai 50 horsepower dan torque dia pula 39 Nm torque pada 7,900 RPM. Okay, fuel system dia pula dia menggunakan electronic fuel injection. Fuel injection dan dia mempunyai 6 speed lah. Macam biasalah 6 transmission kan. Dan sila ada ABS. Mesti ramai tertanya-tanya kan, sampai ke sampai untuk motor ni? Okey, macam aku, ketinggian aku 157 cm. Seat height motor ni daripada seat ke bawah adalah sebanyak 795 mm saja. Tak percaya macam ni lah. Bulatan nombor 1. Bulatan 6 kilo nombor 1. Honda ni nak masuk kiri. Wah, dia kapal terbang. Nampak? Oh, tempat kita dekat dengan airport kan. Ni ada pasar. Patutlah. Tengoklah, cuci mata. Aku rasa macam kat Thailand. Terus lagi. Jauh. Ayo. Oh, bahaya. Okey, kita santai balik. Oh, jam ke apa? Oh, orang nak masuk kanan. Okey, lepas tu semua orang tak muat. 4 kilo lagi. Weh, ada group bikers lagi. Aku bye-bye je dia orang. Weh, jap polis. Tengok. Aku boleh angkat dia naik. Bermakna berat dia tak adalah berat sangat. Berat dia hanya 168 kg saja. Dan bila korang dah pulas, dia sangat nimble. Ini bukan overclamp. Ini betul-betul. Aku dah bawa motor ni daripada KL sampai Kelantan. Nampak tak ni tank dia? Kapasiti tank dia adalah 14 liter. Baik. So kita cerita bahagian depan dulu. Dia menggunakan upside down fork. Brake pula datang dengan Brembo dan juga single brake disc. Dan korang tengok rupa dia daripada depan ni. Dia ada winglet kiri kanan, datang siap dengan winglet, windshield, side mirror kiri kanan dan ada signal siap dekat side mirror. Bawah ni ada mudguard dan ada reflector. Nak tengok tak rupa signal dia macam ni. So surprisingly lampu dia sangat menarik. Aku rasa macam teknologi macam aku ni lah dah keluar daripada dunia yang lama lah. Aku pakai V1 KTM kan. Cerita pasal tayar lagi. Miss M dia terlalu laju lah jalan tu. Aku yang mulakan dulu. Tu nampak dia? Dia bersenang lenang kat situ. M dia dah lupa dah dia punya vlog. Ya tu. Laju dia jalan. Kita vlog je lah bertiga kan. Dia jalan tanpa rasa bersalah. Ingat tak nak kena buat vlog? Buat ke?
Ni nak dekat maghrib dah. Tapi panas. Saya lepak tepi pantai dulu lah. Annoying. Ni apa? Buat cabutan bertuah ke? Korang datang Acu Tera, korang kena ambil benda ni. Bila ambil kertas order di sini. Itu meja macam mana? Kita cari meja. Akak konten betul-betul lah. Tengok Sangat efisien Risik-risik dah semua kat sini. Dah ada pen. Ada meja je. Tidak ada. Mungkin lah. So kita dah sampai dekat Acu Tera, warung Acu Tera. Korang tengok betapa ramainya umat dekat sini. Ramai gila, kita orang dapat meja pun berapa minit baru dapat, tapi alhamdulillah dapat. Jadi kawan-kawan kita, memandangkan 2-3 hari ni kita dah tak berapa cukup makan kan. Jadi misi kita kali ni memandangkan beberapa hari ni kita makan pun macam sebab kita lapar je. Jadi dekat warung Acu Tera hari ni, misi kita adalah makanlah seberapa banyak pun yang nak. Kita tengok berapa banyak harga yang kita perlu bayar. Sekejap, polis ke apa? Bukan. Kon je. Lah, kon. Kon je, betul lah. Terkejar aku. Ni kon. Aduh, ya. Salah. Oh, polis jaga lah. Nick Mart. Sedang je nama dia. Bas, hati-hati bas. Aku tunggu dekat sini, jangan risau. 2.2 kilo ada bulatan nombor 1. Sangat busy ya Kelantan pagi-pagi. Hati-hati. Rumah sebelah mana? Khairul Amin. Ramai orang. Panas. Tengok apa? Tak boleh lalu kiri, bahaya. 1.8 kilo lagi ada bulatan. Satu saya mau satu. Mai. Potong. Cerita pasal tayar pula. Depan belakang sama je dia punya rim size 17 inci. Untuk tayar depan saiz dia adalah 110/70. Untuk tayar belakang 150/60. Cerita dekat bahagian depan pula. Apa yang ada kat sini? First of all, meter dia fully digital screen. Dia punya starting macam tu. And then dia ada satu mode je, iaitu street mode. Semasa riding. Ini dia punya RPM, minyak dekat sini. Ini temperature. So ini engine oil, ABS, gear indicator, motor temperature. Dan ini adalah mileage. Ini jam tak betulkan lagi. Korang punya speed akan dekat sini lah. Kita pergi sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ada apa? Ada kotak switch lah. Jadi macam mana nak on kan dia? Tarik sahaja yang ni. Ting. Tunggu sampai bunyi itu berdesing tu habis. Barulah kita tekan start. Itulah bunyi dia. Aku belanja sikit bunyi dia. Nak matikan macam tu sajalah, tekan. Okey, bawah ni ada apa? Ini dia paling suka masa hujan boleh pakai hazard light. So boleh tengok hazard light depan dan belakang. Jadi ini adalah brake. Di sebelah kiri pula kita ada signal kiri, signal kanan. Nak matikan tekan tengah ni dan kita ada horn. Ini untuk korang tengok je dekat skrin ni. Nak pergi menu ke apa, nak enter, nak back. Dan ini adalah clutch. Okey, jadi kita godek-godek sikit dia punya skrin. Ratus meter lagi. Sweet. Loosely 280 meter sudah mau sampai. Ni lah bulatannya. Bulatan Gok Kapo. Kiri. 600 meter belok kanan. Traffic light kot. Mana band? Mana? Tak tahu kita band nak mana. Traffic light depan ni kot. 300 meter. 200. Sekejap slow. 190 betul ni. Traffic light kanan. Duk muak ni. Muak ni. Muak. Matahari pukul 10 dia. Lagi 1.3 kilo. Dah 100. Belok kiri. Bumper lagi. Ya. Dia punya matahari pukul 10. Bapak 400 meter belok kiri. Lepas tu ujung belok kanan. Kanan lagi dah sampai. Kita godek-godek sikit dia punya skrin. Korang boleh nampak tak? Korang boleh pilih dekat sini. Sebenarnya dia boleh connect dengan phone. Boleh adjust brightness. Nak connect dengan phone. Kita tunjuk sikit. Ni, please connect Bluetooth correctly. Please open CF Moto app. So korang kena install lah. Maksudnya boleh tengok Waze ke macam mana kan. Boleh dengar lagu. Korang boleh control dekat sini. Korang boleh setting lah dia punya
Macam mana korang nak display? Wow. Tukar-tukar plastik. Ni macam lagi best je. Saya nak try yang ni pula. Jadi dia akan bertukar. Kemudian korang boleh adjust lah brightness dia kan. Maksudnya dekat sini korang boleh set untuk keluarkan overspeed alam. Ada kelajuan. Kita tengok berapa paling tinggi kita boleh dapat. Untuk CC dia ni 300 meter belok kiri. 200, 170, slow. Ni kiri. NANI? Ni one way ke? Aku salah. Sorry. Salah lah. Jalan je lah dah masuk. Okay, lepas tu. Lepas tu ni kanan lah. Ni kanan lah kan. Lepas tu mana pasar dia je ni. Terus tu. Yang jam tu. Oh. Weh, ni jalan masuk. NANI? Sorry, salah. Apa? 450 SR. Maksudnya yang terakhir mungkin ada 299 km/h guys. Jadi jom kita tengok selepas aku tukar kepada classic meter. Tolong please bring it on. Macam mana rupa dia? Macam gitu. So lagi nampak jelas lah aku punya speed berapa. Oh tadi aku terlupa nak kongsikan kat korang. Motor ni juga ada passing light. Nampak tak kat depan? Ini passing light dia. Nampak? Tu tembak dekat dinding tu. Jauh tau dia boleh nampak. Jadi kalau nak buat lampu besar, tolak je ke depan. Dia akan jadi lampu besar. Kalau nak tutup balik lampu kecil, tolak ke belakang. Ini untuk wanita-wanita atau lelaki di luar sana yang malas nak pergi showroom kan. Aku dah bagi detail dah kat korang. Macam mana lampu semua. Ini rupa dia di bahagian belakang. Kalau bertengok sini, dia ada ruang udara untuk lalu. Nampak? Aku keluarkan jari aku kat sini. Maksudnya dia potong angin kat sini. Nampak macam single seat. Tapi bukan. Ini adalah seat. Cuma dia keras sikit je. Kalau boleh enhancement nanti. Barulah best cake konten aku. Duk muak. Ni mana terus lah je ni? Belok kanan? Kanan dia kata berhenti. Enhancement nanti lembutkan sikit. Dekat bahagian lampu. Kalau lampu belakang on, dia macam ni. Nampak tak? Dia ada macam malap-malap sikit. Kemudian ini kalau kita brake. Lupa dah brake kat mana. Ni brake. Signal belah kiri. Signal belah kanan. Ini hazard light dia. Dia attach dengan eco. Ini adalah dia punya tail, number plate, exhaust sebelah kanan. Yang lain-lain adalah seperti biasa. Itulah dia CF Moto 450 SR. Jadi sekarang aku nak belajar korang bunyi exhaust ni. Apa yang kau merepek ni syaitan? Kita menghormati jiran guys. Aku malu sikit kalau orang dengar aku rem-rem. Jadi kalau korang nak tengok on board, please tengok full episode aku on board daripada KL ke Kelantan dengan motor ni. Macam mana aku daripada jalan musang yang sempit apa bagai semua mudah dikendalikan ke tidak. Tolong tengok video tu untuk dapatkan feedback berbaloi ke tidak. CC 450 tapi korang dapat harga CC 250. Misi kita adalah makanlah seberapa banyak pun yang nak. Kita tengok berapa banyak harga yang kita perlu bayar. Kita tengok adakah sampai RM1,000. Oh mantap sekali. Kautan terus. Okay, jadi orderlah seberapa banyak. Korang stay tune berapa total jumlah makanan kita orang. Setelah 1 jam ya guys, kita dapat makanan. So jomlah kita tengok kita makan. Tapi time flat je. Sekarang kita nak tengok berapa total makanan. Juta lah. Ramai weh. Dah maghrib pun masih lagi ramai. Masih udang 3, susu, queso, soseso, kena cheso, ikan 2, lychee so. Tambah. Oh, inilah ingatkan 1,000 tu. 100 pun tak sampai. Cang. Dia kata berhenti. Oh aku dah tak boleh nak undur dah.
Aku kena ni. Ha, ada. Boleh. Mampus dah orang nak Boleh. cakap apa. Yang penting Masih. kita. Okey, jom. Mana? Kanan mana? Kanan ni. Oh. Oh, sini parking. Parking motor. Yang redup ada tak? Panas. Situ. Oh, sana dalam tu banyak. Okay, cantik. So, inilah dia parking motor Pasar City Khadijah. Alhamdulillah sampai. So, korang nak tahu apa yang kita orang buat ke Pasar City Khadijah ni, make sure korang tengok dekat platform aku yang lain. TikTok, IG, Facebook, even dekat YouTube Shorts. Okay, bye-bye.